بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa follow kisah-kisah dari akak. Pada kali ini, akak nak ceritakan tentang penunggu kampung Sungai Mati. Jom dengar kisah ni. Kisah ni mengenai Arif. Arif dia baru je pindah dekat kampung lama dia. Rumah kayu tua, rumah dekat kampung dia itulah. Lantai papan dia ada keluarkan bunyi macam krek-krek. Maklumlah, papan lama kan. Bila dipijak tu tak adalah gagah lagi pun. Lepas tu ada bau kayu bercampur dengan tanah basah macam tu menusuk sampai ke hidung. Lepas tu dia pun melaluilah jalan yang sunyi masuk ke kampung dia. Jalan dekat kampung tu memang sunyi gila korang. Ada pokok tinggi, ada daun gugur bertaburan. Lepas tu ada bunyi angin kalau korang lalu dekat kampung tu. Macam bunyi tu berbisik-bisik macam tu. Lepas tu dia pun letaklah beg. Dia pandang dekat sungai kering dekat tepi rumah dia. Sungai tu dah lama dah kering. Cuma tanah dia nampak retak-retak macam tu lah. Tapi jantung dia mula rasa pelik tau. Bila dia terdengar bunyi aliran air dalam nada perlahan, dia berbunyi masuk sampai dalam kepala dia sendiri. Dia senyum sendirilah. Alah, ingatan je kot. Dia fikir macam tu lah. Tapi malam tu kan, bila dia cuba tidur, bunyi tu datang macam nyata dan real dalam telinga dia. Sedangkan kawasan tu dia memang dah tengok tadi kering tau. Dia ada juga bunyi derapan kaki datang daripada arah sungai. Macam tu lah. Perlahan bunyi tu. Tapi berulang-ulang. Macam ada orang yang berjalan ikut semak dekat tepi sungai tu nak menghala ke rumah Arif. Nak pergi dekat Arif macam tu. Arif dia bangun. Dia tengoklah sekeliling kan. Tak ada apa-apa pun, kosong. Dia cubalah berfikir secara logik. Mungkin anjing kampung je kot. Mungkin kucing kot. Tapi dia dah mula rasa macam meremang, sejuk je sepanjang dia berada dekat situ tau. Barang-barang dekat dapur tiba-tiba jatuh. Kedekang. Cerek dengan pinggan mangkuk semua bergerak sendiri. Dia duduklah dekat lantai. Dia pegang telefon lama milik ayah dia. Dia cuba fikir lagi secara tenang lah. Tapi tiap kali bunyi papan tu berderik, ranting patah, daun bergeser, dia jadi macam tak boleh nak terima tau. Dia cuba untuk tidur, untuk tak payah layan lah semua tu kan. Tapi dia tak boleh nak lena. Tak boleh. Paksa pun tak boleh. Dia tarik nafas panjang-panjang masa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidur juga. Paksa juga. Tapi tiap kali dia nak pejamkan mata dia, dia terdengar bunyi bisikan sama-sama lah bunyi tu. Bisikan tu dari jauh tau. Nama dia dipanggil perlahan. Bayangan hitam mula bergerak dekat tepi tingkap. Memang dia nampak. Lepas tu, bayangan hitam tu berhenti. Lepas tu hilang. Arif dia cuba senyum. Tapi senyuman dia tu agak tawar, agak gugup. Abang, kau tengah main-main ni ke? Tapi hati dia tahu bukan main-main. Lampu dapur padam beberapa kali lah masa tu. Barang-barang jatuh daripada rak semua. Lepas tu papan lantai tu berbunyi macam orang berjalan. Itulah yang hakikatnya berlaku setiap kali dia cuba untuk pejam mata ke, dia cuba untuk berjaga ke, memang itu yang dia dengar. Tapi dia seorang je dekat rumah tu yang dia tahu. Bunyi derap kaki tu datang dari arah semak lagi dan lagi. Tapi tak ada siapa pun kat situ. Tak ada bayangan manusia pun kat situ. Cuma dia nampak bayangan hitam. Angin malam masuk daripada tingkap dia. Ada bau tanah basah. Bau dia kuat sangat. Macam ada orang lalu dekat depan rumah dia. Tapi
Dia tak nampak tau. Dia duduklah dekat sofa, tangan dia pegang telefon lama. Degup jantung dia jadi laju. Tapi dia cuba juga untuk kawal diri dia. Dia kan lelaki. Beberapa malam lepas tu, peristiwa pelik datang bertubi-tubi. Derap kaki dah makin kerap korang. Barang jatuh atas lantai pun makin kerap. Lampu dah mula berkelip-kelip. Bunyi bisikan panggil nama dia dari jauh dah mula berulang-ulang. Bayangan hitam bergerak ikut dia, tapi tak ganggu dia. Tapi ikut dia. Macam tu lah. Lepas tu Arif bila dia tengok pada bayangan tu hilang. Arif dia mulalah bercakap sorang-sorang, seolah-olah macam dia ada teman tau. Lepas tu dia bisik, "Siapa kau ni? Betul-betul ke ada dekat sungai tu?" Dia cuba nak ambil tahu. Tapi kan tiap kali dia ikut hati dia sendiri dan juga logik akal dia, semuanya selamatlah setakat tu. Satu malam tu dia tekad dia nak selesaikan misteri tu. Dia ikut je derap kaki ke hujung sungai. Bayangan muncul daripada celah semak. Tapi kali ni berhenti, lepas tu pandang ke arah dia. Arif dia terdiam tau. Dia tarik nafas panjang. Lepas tu dia cakap dekat diri dia, "Aku tak takut. Siapa kau?" Seolah-olah macam dia cakap pada bayangan tu lah, macam tu. Tapi dia cuba untuk kuatkan semangat dia sebenarnya. Bayangan tu perlahan berubah. Dia jadi lelaki tua. Lelaki tua yang pakai baju yang lama macam tu, baju ala-ala orang kampung lah. Lelaki tua tu tersenyum tau. Suara dia perlahan, tapi boleh dengar dengan jelas lah. "Arif, aku penunggu kampung ni. Aku jaga sungai ni dan rumah ni. Aku cuma nak pastikan kau selamat." Suara orang tua tu cakap macam tu dekat Arif. Arif jadi tercengang. Semua bunyi jadi pelik tau. Bayangan barang jatuh semuanya ternyata untuk lindungi dia. Dia berfikir dan berfikir. Selepas malam tu dia dah mula rasa biasalah dengan bayangan tu, dengan bunyi pelik-pelik tu semua, sebab dia terima positif kata-kata daripada orang tua tu. So dia tak rasalah macam sesuatu yang akan membahaya untuk diri dia. Derap kaki dari sungai tu tetap dia dengar juga setiap malam. Tapi dia tak panik lah. Barang jatuh, lampu padam semua, dia tarik nafas panjang. Lepas tu dia senyum sendiri dan dia mula hidup secara normal. Cuba untuk serasikan diri dia dengan situasi tu. Lepas tu kan, dia dah mula gemar duduk dekat tepi sungai. Setiap malam dia pandang ke arah semak. Dia rasa selamat, tapi dia stay berjaga-jaga juga. Dia faham ada sesuatu yang jaga kampung dia dari zaman dulu. Dan peristiwa pelik tu bukan untuk kacau dia, tapi untuk pastikan dia selamat. Dia terima baik apa yang dikatakan oleh orang tua tu. Malam berikutnya, Arif duduklah dekat tepi sungai. Dia duduk kat situ lah. Dia memang suka duduk kat situ. Tak tahu kenapa. Masa tu dia rasa tanah tu lembap tau. Lepas tu angin malam tu masuk, mendekati dia. Ada bau tanah yang basah, agak kuat lah dia bau. Dia dengar derap kaki perlahan dari semak. Tapi kali ni bunyi tu datang dari arah yang lain, macam berpusing keliling rumah. Dia tarik nafas panjang. Dia ikutlah apa kata hati dia dan dia duduk diam-diam je kat situ. Bayangan hitam muncul dekat hujung tangga rumah. Bergerak perlahan pergi ke dapur bayangan tu. Lepas tu bayangan tu berhenti kat situ. Barang-barang dekat rak atas dapur tu bergerak sikit lah. Tapi tak jatuh masa tu. Dia boleh nampak kan? Arif dia senyum tapi dia agak gugup tau. "Abang, kau nak tunjuk aku jalan ke mana ni?" Bunyi ranting patah masa tu. Lepas tu adalah bunyi daun bergeser. Tapi tak ada siapa pun yang kelihatan kat situ. Dia cuba ambil logik. Tapi hati dia mula rasa macam ada unsur seram. Bunyi bisikan dari jauh tu, yang bisikan abang tadi tu, jelas memanggil nama dia lepas tu. Tapi kali ni dengan nada yang lembut, macam nasihat. Jangan takut, ikut je. Dia minta pada Arif tu ikut dia kan. Dia pujuk juga. Lepas tu Arif ni dia bangun perlahan. Lepas tu dia masuk dapur. Dia tengoklah rak yang tadi bergerak tu semua cerit adalah jatuh sikit. Tapi dia sempat tangkap masa tu. Lepas tu lampu dapur berkelip 2-3 kali macam tu. Lepas tu okey lah, semuanya kembali stabil. Dia duduk dekat lantai. Lepas tu tangan dia pegang telefon lama tu. Degup jantung dia agak laju. Tapi dia rasa dia adalah rasa macam rasa selamat. Selamat yang pelik. Selamat yang
was-was pun ada macam tu. Akak tak dapat nak gambarkan tau. Beberapa malam berikutnya, benda pelik tu dia makin datang tau, bertubi-tubi. Bunyi derap kaki dia berpusing keliling rumah. Kadang rasa dekat, kadang bunyi tu rasa jauh. Lepas tu ada bunyi barang jatuh daripada rak, bunyi ceret jatuh, pinggan. Akak pun susah nak sebut. Ada bunyi pinggan jatuh. Kadang-kadang ada buku yang tersusun jatuh. Semua bergerak sikit-sikit tau. Dia bukannya macam orang mengamuk tu semua, tak. Dia pelan-pelan dia jatuh macam tu. Lampu padam sekejap, lepas tu nyala balik tapi berkelip-kelip. Macam tu lah. Lepas tu bayangan hitam tu muncul. Bayangan tu kali ni dia ikut Arif. Kadang dari tepi tingkap, kadang dari tangga. Tapi dia tak pergi dekat dengan Arif. Bisikan panggil nama dia, kadang jelas, kadang-kadang tak jelas macam tu. Arif mula bercakap sorang-sorang, macam sembang dengan sesuatu tau. Sembang dengan penunggu tu kot. Siapa kau ni? Kenapa selalu tengok aku? Tapi tiap kali dia ikut arahan yang seolah-olah datang dari bayangan ataupun seseorang yang dia tak kenali tu, semuanya dalam keadaan selamat. Satu malam tu, dia terdengar bunyi derap kaki yang pelik. Bukan dari arah sungai tapi dari arah belakang rumah. Sebelah dapur dekat tangga kecil menuju ke loteng. Arif dia duduk diam-diam lah kat situ kan. Dia pegang telefon lama, dia tarik nafas panjang. Lepas tu dia ikutlah derap kaki tu perlahan. Dia ikut bayangan tu, bayangan hitam yang muncul dekat hujung tangga loteng tu. Lepas tu bayangan tu berhenti. Bayangan tu pandang pada Arif tau. Arif dia terkaku kat situ, terdiam kat situ. Jantung dia memang berdegup laju sebab kali ni bayangan hitam tu memang betul-betul nampak pandang kat dia. Dia boleh rasa memang dia yang lalui, so dia yang tahu macam mana pandangan tu. Tapi yang pasti masa tu dia tengok bayangan hitam tu tak bergerak. Bayangan hitam tu hanya berdiri kat situ, lepas tu hilang macam tu. Dia duduk kat tangga balik semula, dia tarik nafas panjang sambil dia bisik sorang-sorang, "Okey, kau nak tunjuk apa dekat aku ni?" Tapi tak ada jawapan selain dia dengar bunyi angin malam macam biasalah. Lepas tu bunyi daun-daun bergesel semua, bunyi cengkerik gitu je lah. Tak ada juga jawapan. Malam-malam seterusnya, setiap malam ada benda pelik pula berlaku tau. Ada je benda baru. Bunyi langkah kadang 2-3 orang. Sebab sebelum ni dia dengar macam seorang tau. Tapi Arif seorang je kat rumah. Tak ada pun orang kedua, ketiga, keempat. Bayangan tu je yang selama ni dia boleh nampak tau. Barang atas lantai tu bergerak, memang dia nampak. Lepas tu kali ni ceret jatuh, tapi itulah dia tak sempat nak tangkap. Sebelum ni dia sempat tangkap, kali ni tak sempat. Tak tahu kenapa kali ni dia agak blur. Bunyi pintu bilik dia ketuk perlahan, tapi bila dia buka, dia tengok kosong, tak ada orang. Bayangan muncul dari arah sungai sama juga. Lepas tu bayangan tu lalu ke dapur, lepas tu hilang tanpa jejak. Lepas tu dia dengar bunyi bisikan tu panggil nama dia, Arif, Arif, Arif. Lepas tu bisikan tu bagi nasihat macam biasa, ikut arah dia, ikut sesuatu ke arah dia macam tu. Itulah perjalanan yang Arif lalui dekat situ. Arif lama-lama jadi macam bosan pun ada. Jadi macam nak keluar daripada situasi tu pun ada. Arif dah mula rasa macam dia ni ada teman yang pelik. Tapi teman tu dia agak selamat lah. Tak mengganggu dia, tak melukai dia. Tak mencederakan dia macam tu. Lepas tu dia ikutlah semua tanda-tanda yang diberikan oleh bayangan tu macam tu. Tiap malam tak adalah bayan sebenar. Dia mula biasakan dirilah dengan situasi setiap malam macam tu. Dia dengar, dia tengok, dia ikut. Tapi stay, dia tak percaya jugalah. Dia berjaga-jaga juga. Arif dia baring dekat sofa. Pada malam-malam seterusnya, mata dia tak lepaslah pandang dekat tingkap. Hati dia masih rasa tegang tau. Walaupun dia dah biasa dengan derap kaki, barang jatuh, dengan bayangan semua dia dah biasa kan. Tapi yelah, itu bukan ahli keluarga dia atau itu bukan sahabat baik dia. So dia tak boleh nak target benda tu akan pastikan dia sentiasa selamat. So dia rasa memang agak berdebar. Tiba-tiba dia terdengar bunyi derap kaki yang lain, lebih berat, lebih cepat lagi dari sebelum ni, datang dari arah belakang rumah, dekat dengan dapur dia. Arif tarik nafas panjang, lepas tu dia pegang telefon lama ayah dia. Lepas tu perlahan dia berdiri. Dia ikut bunyi tu.
Kaki dia pijak dekat lantai perlahan lah. Nama pun lantai lama kan, bunyilah krek macam tu. Tapi papan kayu tu dia berderit sendiri seolah-olah dia meniru langkah kaki Arif. Korang bayangkan, maksudnya bunyi krek tu, walaupun Arif dah tak menapak, tapi bunyi tu macam mengikut gerak Arif tau. Sampai je Arif dekat dapur, bayangan hitam tu muncul dekat hujung pintu. Dia berdiri dekat situ korang, dalam keadaan diam. Bayangan tu memandang tepat ke arah Arif. Arif, dia tak tahu nak bagi respon macam mana, tapi dia senyum. Senyum yang gugup. Abang, kau nak aku ikut kau ke mana ni? Dia cubalah bertanya dengan bayangan tu. Cuba nak ikut arahan bayangan tu lagi. Tapi bayangan tu tak bergerak. Dia cuma pandang pada Arif lama. Lepas tu dia hilang perlahan. Macam tu. Barang-barang atas meja dapur tu ada bergerak lah sikit. Cerek tu bukan dah jatuh dah, lantak lah dia. Tapi itulah, lampu dapur tetap berkelip-kelip masa tu. Beberapa saat je dipadam, lepas tu dia hidup balik, lepas tu dia okey balik gitu. Dia duduk dekat lantai, dia tarik nafas panjang. Duduk juga kat lantai. Lepas tu dia rasa ada sesuatu yang pelik. Tapi itulah, dia tetap rasakan hari tu tak berbahaya. Okey, tak apa. Bunyi bisikan sama-sama dari jauh tu, dia ikut, dia layan je. Gitulah kehidupan dia. Bukan kehidupan dia masa tu, tapi pada hari-hari tersebut. Malam tu peristiwa pelik datang lagi. Bunyi papan lantai. Dia macam orang berjalan dekat semua sudut lantai tau. Macam mana nak cakap kat situ ada orang, kat situ ada orang. Macam tu lah. Sekeliling ada orang, sebelah dia ada orang, semua macam ada orang yang ramai. Lepas tu buku dekat rak tu tersusun sendiri. Sebelum ni buku-buku tu dia tak peduli pun, tapi dia nampak memang tersusun cantik. Lepas tu dia bergerak pergi ke tepi. Dia nak ambil angin kan. Masa tu dia buka tingkap. Lepas tu angin masuk dari tingkap, angin sejuk. Dia masuk ikut tingkap dapur, tingkap yang dia buka. Lepas tu ada bau basah, bau macam lepas hujan, macam bau tanah macam tu. Macam ada orang lalu dekat tepi. Tapi tak nampak tau. Tapi dia memang rasa ada orang lalu kat situ. Lepas tu ada bunyi ketukan perlahan dekat tangga loteng. Rumah dia ada loteng. Jadi Arif dia duduk diam-diam je. Tangan dia stay pegang pada telefon lama tu. Jantung dia berdegup laju. Bayangan hitam tu muncul dekat hujung tangga. Dia bergerak perlahan, dia berhenti. Lepas tu hilang. Dia suka macam tu tau. Lepas tu Arif jadi pelik. Kenapa sentiasa macam tu? Bunyi derap kaki tu stay berpusing-pusing keliling rumah. Kadang dekat, kadang jauh. Cerik jatuh juga. Sedangkan cerik tu dia tak sempat nak tangkap sebelum ni. Tapi cerik tu kan cerik besi, cerik lama. Korang tak tahu kan, cerik tu takkan rosak. Tapi cerik tu stay dekat kedudukan yang sama. Rak dekat tempat yang dia tengok sebelum ni tak bergerak, dah mula bergerak. Bayangan hitam muncul ikut Arif pergi ke ruang tamu. Masa tu Arif dia rasa tak nak stay kat situ. So dia berjalan ke ruang tamu. Memang bayangan tu ikut. Lepas tu bayangan tu berhenti sekejap. Lepas tu Arif cuba nak berhentikan diri dia, nak tengok pada bayangan tu. Tapi bayangan tu hilang. Bisikan dari jauh panggil nama dia, tapi nada dia sentiasa lembut tau. Macam nada nasihat. Jangan takut, ikut je. Jangan takut, ikut je. Itu je lah nada dia. Jadi daun dekat luar tingkap rumah tu bergeser. Lepas tu ada ranting patah, seolah-olah meniru gerak langkah dia. Bunyi lembut kain bergeser atas lantai dekat bilik dia. Tapi yelah, bila dia tengok kan, bilik dia kosong. Tapi dia ada dengar bunyi macam sirikan kain. Arif duduk dekat sofa, dia tarik nafas panjang sambil dia stay senyum juga. Akak pun tak faham lah kenapa dia tak keluar je daripada rumah tu. Tapi dia stay senyum duduk kat situ. Dia stay layan juga benda tu. Dia mula bersembang sorang-sorang, macam bercakap dengan seseorang kat situ. Siapa kau ni? Kenapa selalu ada kat sini? Tapi tiap kali dia ikut arah yang seolah-olah datang dari bayangan atau bunyi tu, semuanya selamat. Tapi dia nak tahu juga siapa tu. Tapi someone yang pelik tu tak bercakap pun dengan dia. Malam tu habislah dengan Arif tu duduk dekat tepi sungai. Dia pandang semak, dia tarik nafas panjang. Dia mula rasa macam ada teman pelik yang menemani dia. Tapi setakat ni dia memang selamat dan Alhamdulillah selamat. Tiap-tiap malam pun selamat.
Cuma dia yelah berdebang korang bila berkawan dengan benda-benda macam tu kan. Derap kaki dari sungai tu tetap juga dia dengar. Barang jatuh semualah. Semua. Dia mula hidup secara normal dengan perkara-perkara macam tu. Tapi dia stay juga berjaga-jaga pada setiap malam. Dia faham ada sesuatu yang jaga kampung tu sejak daripada dulu kala lagi. Arif suatu hari tu dia baring dekat sofa. Mata dia tak lepas pandang kat tingkap. Rumah sunyi. Sunyi sangat. Cuma ada bunyi angin malam je yang masuk daripada tingkap dapur. Tapi kan kali ni, bunyi derap kaki tu datang dari arah loteng korang. Agak berbeza daripada arah-arah sebelum ni. Sekarang dari arah loteng. Dia rasa bunyi tu lebih berat seperti seseorang sedang berjalan perlahan atas papan lama. Arif tarik nafas panjang lagi. Dia pegang telefon lama tu lagi dan dia berdiri perlahan. Hati dia rasa agak tegang, tapi dia cuba untuk berfikir secara positif. Takkanlah ada orang. Aku seorang je kat rumah ni. Takkanlah ada orang. Dia ikut bunyi kaki tu, dia masuk ke tangga loteng. Papan lantai tu berderit sendiri bila dia pijak. Sampai ke atas, dekat atas tangga lah, bayangan hitam tu muncul, berdiri, tapi dalam keadaan diam, pandang dia. Arif, dia tak tahu nak cakap apa. Senyum pun senyum tawa. Nak senyum tak senyum sama banyak. Abang, kau nak tunjuk apa ni? Dia mula marah tau. Bayangan tu cuma berdiri, lama-lama hilang perlahan. Dekat loteng, barang-barang lama memang tersusun lah kat situ. Dia berdiri kat loteng, dia stay kat loteng. Dia tengok barang-barang lama tersusun elok je, okey. Tapi kan buku dari kotak agak bergerak daripada kedudukan asal. Dia bergerak sedikit, seolah-olah menarik perhatian Arif lah untuk pergi ke tengah loteng tu. Lampu atas loteng berkelip beberapa kali tau. Lepas tu padam sekejap, lepas tu hidup balik lah. Lepas tu ada bunyi bisikan yang sama-sama kedengaran dari sudut gelap. Dia panggil nama Arif. Arif tarik nafas panjang. Dia cuba nak kawal jantung dia yang berdegup laju tadi tu. Dia cuba tapi dia tak ada pula nak larikan diri kan. Peristiwa pelik tu datang lagi. Jadi dia tak jumpa apa-apa lagi kat loteng. Lepas tu ada bunyi papan lantai berdiri dekat sudut loteng. Stay dekat situ juga. Dia fokus dan tertumpu kat situ. Tapi tak ada siapa-siapa pun kat situ. Macam biasa juga ceret tu semua rak tu semua bergerak. Sama juga. Kan nak cerita pun setiap malam macam tu. Lepas tu kali ni dia nampak buku bergerak sendiri. Buku tu macam terbuka tau. Halaman dia bergeser macam ada tangan yang tak nampak sedang baca sesuatu. Bayangan hitam muncul dekat tepi tingkap loteng. Bergerak perlahan ke tengah loteng. Lepas tu berhenti, lepas tu hilang. Bunyi ketukan dinding dekat loteng tiba-tiba kedengaran. Tapi bila Arif buka pintu, tak ada orang. Daun bergeser dari luar tingkap, semua didengar dengan jelas. Lepas tu didengar ranting patah. Memang menambah baikkan lagi lah keseraman dia. Jadi angin malam masuk dari tingkap masa tu. Macam biasa juga dia bau, macam bau tanah. Tapi kali ni agak kuat sangat. Terasa sangat macam ada orang lalu betul-betul depan dia. Tapi sebenarnya tak ada. Lepas tu bisikan dari jauh tu stay juga memanggil nama dia, bagi arahan, bagi nasihat. Jangan takut, ikut je. Jangan takut, ikut je. Bunyi kain bergeser dekat lantai loteng tu pun dia dengar. Tapi tak ada siapa pun kat situ. Tak ada pemilik baju ke kain ke kat situ, tak ada. Bunyi derap kaki berpusing-pusing. Kali ni berpusing dekat loteng. Kadang dirasa dekat, kadang dirasa jauh korang. Arif duduk atas tangga loteng tu. Dia tarik nafas panjang sambil dia berfikir tau kali ni. Dia mula bersembang sendiri. Siapa kau ni? Kenapa selalu ada kat sini? Kau ni siapa? Siapa? Tapi tiap kali dia ikut arahan yang seolah-olah datang dari bayangan dan bunyi tu, semuanya selamat tau. Malam tu berakhirlah dengan Arif turun semula ke ruang tamu dia. Dia duduk semula dekat tepi tingkap. Sebelum ni duduk kat sofa, tapi kali ni tepi tingkap lah pula. Dia pandang dekat luar semak, dekat kawasan rumah dia kan. Dia mula rasa macam ada kawan pelik, tapi okey lah. Kawan tu tak cederakan dia, kira dia rasa selamat lah. Kawan yang temankan dia pada setiap malam.
Bunyi derap kaki dari sungai, dari loteng tetap juga kedengaran. Barang jatuh. Lepas tu macam biasalah lampu padam. Tapi dia dah tak kisah dah, tak heran dah. Tak ada nak panik-panik dah, tak ada. Dia mula hidup secara normal dengan keadaan macam tu. Tetap berjaga tiap malam. Dan dia mula faham bahawa yalah, ada sesuatu yang jaga kampung tu sejak sekian lama. Itu yang dia dengar daripada suara orang tua tu kan. Malam-malam seterusnya, rutin pelik Arif ni jadi lebih kompleks tau. Derap kaki, bunyi papal hantai berderik tu, barang jatuh dari rak tu semua, lampu padam tu semua, bisikan yang jauh tu semua datang bertubi-tubi. Dia bukan datang sekali, 2 kali, 3, datang banyak kali korang. Tapi Arif dia belajar baca tanda-tanda ada sesuatu yang sedang datang, macam penunggulah macam tu. Satu malam tu dia terdengar bunyi ketukan pelik dekat pintu belakang. Bunyi tu datang dalam irama yang aneh sangat, seolah-olah nak tarik perhatian dia. Arif bangun perlahan. Lepas tu hati dia rasa pelik, tapi dia tak ada panik lah, sebab selama hari ni pun tak ada pun dia diganggu kan. Dia rasa selamat tu kawan yang selamat untuk dia. So dia tak adalah rasa macam nak panik kan. Dia buka pintu sikit, lepas tu dia tengok kat luar, dia nampak kosong. Tapi kan masa tu angin masuk lah. Bila dah buka pintu, bau tanah basah kuat tu standard lah. Daun bergeser, bunyi-bunyi ranting semua patah tu semua dia dah biasa dah. Bayangan hitam muncul sekejap dekat hujung semak macam tu pandang dia. Itu semua dia datang, dia hilang, datang, hilang macam tu. Dia dah okey dah. Dia tarik nafas panjang. Lepas tu cakap, "Abang, kau nak tunjuk apa ni?" Dia still nak tahu juga tau. Dia panggilkan pada bayangan tu abang. Dia dekat dapur, barang-barang bergerak sendiri semualah. Dekat dapur semuanya berlaku sama juga. Sama macam sebelum ni, sama juga. Tapi dia tak adalah nak pergi mendekati pada perkara-perkara yang berlaku kat dapur tu. Dia duduk dekat lantai, tangan dia pegang juga telefon lama. Degup jantung dia laju, tapi dia cubalah kawal diri. Kali ni ada sedikit rasa tak selamat lah dalam diri dia. Malam berikutnya, dia mula berinteraksi dengan penunggu tu tanpa rasa takut tau. Setiap derap kaki, setiap barang jatuh, setiap bisikan, Arif ikut seolah-olah ada komunikasi secara tak langsung. Jadi bayangan hitam tu muncul, berdiri diam, pandang dia lama, lepas tu hilang perlahan. Dia belajar bacalah gerak bayangan tu. Dia belajar mendengar suara yang sama daripada bayangan tu, dan dia cuba untuk berfikir sesuatu lah dengan bunyi yang pelik. Dia cuba menghayati, dia cuba mencari sesuatu kat situ, macam ada peta lah, macam tu, yang tak nampak, yang cuba ditunjukkan penunggu tu gitu. Lepas tu benda pelik tu bertambah pelik, tapi dia stay logik lagi lah. Bunyi langkah yang banyak, tapi tak ada siapa-siapa kat situ. Barang jatuh dari rak, pinggan semua, ceret buku semua. Kadang semuanya dia bergerak serentak tau. Lampu padam, lepas tu berkelip, lepas tu berubah nada, bunyi pula elektrik macam tu. Lepas tu bayangan hitam muncul, ikut dia. Kadang kat tangga, kadang kat hujung tingkap, kadang kat dapur, semua tu. Bisikan panggil nama dia, Arif, Arif. Dia bagi nasihat sama-sama korang, step yang sama. Arif mula berfikir lagi, bersembang lagi. Siapa kau ni? Kenapa kau ada kat sini? Tapi tiap kali dia ikut tanda-tanda yang datang dari penunggu tu, daripada bayangan hitam tu, semuanya dalam keadaan okey. Maknanya bayangan hitam tu masih lagi tak kisah dengan kehadiran dia macam tu. Dia sedarlah, Arif ni, dia sedar. Rumah tu, sungai tu, penunggu tu, semua tu mesti ada sebab. Itu yang dia cuba nak menghayati bunyi, dia cuba nak menghayati apa yang dia nampak. Dia cuba untuk mencari jawapan tau korang, cuba cari clue. Tapi malam-malam seterusnya Arif mula rasa lebih selesa. Tiap benda pelik yang berlaku ni kan, dia rekod dalam kepala dia dah. Derap kaki dari sungai, bunyi papan lantai berderik, barang jatuh semua, lampu padam, bisikan semua jadi rutin tau. Dia mula boleh baca penunggu tu. Dia tahu bila bayangan tu muncul, bila bisikan tu datang, bila barang-barang tu akan jatuh. Dia tahu. Satu malam bayangan muncul agak lebih lama jugalah, berdiri depan Arif, tapi kali ni dia senyum tau, senyum lembut. Dia nampak lah reaksi dia macam senyum. Bunyi bisikan tu agak jelas. Arif, aku jaga kampung ni dan rumah ni. Aku cuma nak pastikan kau selamat. Jangan takut, ikut je arahan aku. Arif dia pun senyum, dia tarik nafas panjang. Dia rasa lega, tapi lega yang pelik.
Semua benda pelik sebelum ni sekarang ni dah masuk akal. Jadi penunggu bukan nak kacau dia, tapi penunggu tu cuma nak pastikan dia selamat. Malam terakhir sebelum dia rasa betul-betul normal lah, semua benda pelik tu masih ada. Derap kaki semua, barang jatuh semua, lampu padam semua kan, bisikan, bayangan semua ada. Tapi Arif duduk dekat tepi sungai, dia pandang arah semak. Dia tarik nafas panjang, lepas tu senyum. Kali ni dia betul-betul tak rasa takut lagi lah. Dia faham lah ada sesuatu yang jaga kampung tu, jaga rumah tu sejak dulu lagi. Jadi dia tak kisahlah. Dan tiap benda yang pelik tu adalah cara penunggu tu nak memastikan keselamatan kawasan dia kot, keselamatan dia kot. Dia fikir macam tu lah. Dia pun mulalah hidup normal. Tapi yelah, nak hidup normal pun stay berjaga-jaga. Still juga was-was tu ada. Rumah, sungai, semak, papa lama, semuanya ada teman yang tak nampak. Tapi itulah, kali ni dia rasa yang memang biarlah, tak apa. Kau tak ganggu aku tak ganggu kau. Itu biasa kan ayat tu kan. Dan akhirnya Arif rasa dia memang selamat dekat situ. Dia tak payah nak fikirkan lebih-lebih lagi. Dia belajar. Kadang-kadang benda pelik tu bukan nak kacau dia pun, tapi nak pastikan dia selamat kat situ. Mungkin juga. Tapi kalau silat-silat air bulan, tak boleh juga korang. Lama-lama sekarang kita terikut dekat situ, terasa terbuai dengan bayangan tu, dah kita stay kat rumah tu lama-lama. Apa pun korang anggap je lah ni hiburan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Tak seram, tapi kalau korang lalui, korang pasti meremang. Bye.